Ni cerita pasal pocong hitam. Dia bukan pocong biasa. First time saya dengar ni. Pocong ada dua, iaitu hitam dengan putih. Selalunya yang hitam ni dia buat kerja-kerja tak elok untuk bomoh sebelum ni. Untuk bomoh lah. Selalunya dia jadi perantara sihir. Yang warna hitam ni dah lagi strong daripada yang putih. Okey. Terus. Saya jumpa yang hitam. Baby cerita ni pasal pocong hitam ni saya jumpa sebab saya merawat orang. Sebelum ni kan saya buat untuk sport apa semua kan. Saya dah merawat satu kisah ni. Saya rasa yang ni officially memang dekat Alpha je saya cerita dekat podcast ni. Sebalik misteri sahaja. Eksklusif. Sebab sebelum ni saya tak pernah cerita pasal hak ni. Yang link ada tapi saya tak cerita pasal pocong hitam yang ni. Yang satu ni saya cerita dekat sini. Sebab yang ni happen masa saya merawat satu pesakit ni. Dia ada masalah macam, dia kata dia nak suruh tengok lah masalah rumah tangga lah. Masalah rumah tangga tu dia kata tak ada sebab tertentu apa. Tiba-tiba jadi berkelai yang teruk. Tiba-tiba husband dia tak balik langsung, tak kenal dia. Terus tak kenal Pak Ngoh. Bukan kata dingin ke apa. Terus tak kenal. Mula-mula tu memang soft lah. Dia jadi macam dah cool dah. Lepas tu dia terus, lepas tu balik kali kedua ketiga nak ambil baju tu, dia macam tak kenal bini dia tu siapa. Dia macam masa tu yang bini dia boleh rasa kata ni memang bukan sebab orang lain ke apa ke, ni memang something wrong somewhere. Sebab tak ada reason. Tengah elok-elok masa tu pula husband dia baru balik dari seberang. Buat job kat seberang. Okey. Lepas tu dia kata dia ada masalah lah. Masa saya masuk tu, tapi rumah dia pun bergerun. Kalau cerita kat saya ni, saya masuk ni, saya pijak je rumah dia ni. Saya selalunya bagi salam lah. Saya pijak tanah rumah orang, saya boleh tahu. Lepas tu memang masa pijak masuk depan pintu tu, memang angin dah sapu muka dah. Saya boleh tahu kata ada benda lah rumah, ada angin. Langgar saya. Memang angin yang macam angin. Lepas tu saya macam, saya dah istighfar dah. Astaghfirullahaladzim. Saya bagi salam. Kak, saya sampai dah ni. Nak kena tunggu kat sini ke? Sebab ni ada hall dia. Lepas tu dia dekat tengah rumah dia besar juga. Lepas tu belakang. Duduk dulu. Dia kata duduk kat hall tu, sat-sat kau semayang. Dia kata macam tu. Lepas tu saya pun tunggu dekat bawah, duduk dekat sofa. Masa duduk dekat sofa ni kan cermin pula, TV besar. Saya tengah duduk cerit TV. Jadi ni nampak belakang pantulan. Bila TV tak buka, kita nampak belakang punya pantulan ni. Lepas tu first saya nampak ada orang tua kat belakang saya. Saya ingat kakak tu ke apa. Dia jalan terkedek Pak, macam orang tua. Orang tua. Macam dia jalan yang ngesot berhenti. Lepas tu saya macam ada orang tua sekali. Makcik pusing memang tak ada orang.